Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 13 ayat 4 dengan tajuk ini. Mengapa orang sombong sukar melihat kesombongannya? Mari kita baca ayat yang keempat ini. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kadang-kadang lebih baik kita diam sahaja. Ada satu cerita tentang seekor kura-kura yang ingin menghabiskan musim sejuk di Florida. Tetapi dia tahu, dia tidak mampu berjalan sejauh itu. Dia meyakinkan dua ekor angsa untuk membantunya. Setiap seekor memegang satu hujung tali. Manakala dia menggigit kuat di tengah-tengah tali itu. Penerbangan berjalan lancar sehingga seorang di bawah memandang ke atas dengan kagum dan bertanya, siapa yang fikirkan idea itu? Kerana tidak dapat menahan diri untuk membanggakan dirinya, si kura-kura membuka mulutnya untuk berteriak, "Sayalah!" Dan dia jatuh terjunam ke tanah. Walaupun kura-kura itu bijak, tetapi kesombongannya menyebabkan kejatuhannya. Ya saudara, kasih yang sejati tidak akan suka membanggakan diri atau bermegah. Kasih melihat kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri. Kesombongan pula bertentangan dengan sifat kasih sejati. Kesombongan akan bermegah atas kejayaan sendiri dan menganggap kejayaannya adalah hasil usaha atau kelebihan diri sendiri. Kesombongan adalah sifat yang sangat berbahaya. Malah, kesombongan adalah sifat iblis. Kejatuhan iblis disebabkan kesombongan. Dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, ada satu makhluk yang dikenali sebagai Lucifer, mahu meninggikan diri, bahkan mengatasi Tuhan. Dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14 berkata, "Engkau berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, di tempat yang paling tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." Lucifer ingin mengambil tempat Tuhan. Kesombongan inilah yang menjadi punca utama kejatuhan iblis. Selain iblis, berikut adalah contoh-contoh lain orang yang angkuh dan sombong dalam Alkitab. Yang pertama itu Firaun Mesir. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel walaupun setelah melihat mukjizat dan tulah yang Tuhan lakukan. Dia menganggap dirinya berkuasa dan menentang perintah Tuhan. Nah, akibatnya Tuhan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Dan akhirnya Firaun kehilangan anak sulungnya dan tenteranya tenggelam semuanya di Laut Merah ketika mengejar bangsa Israel. Yang keduanya Nabukadnezar Raja Babel. Nabukadnezar membanggakan diri atas kejayaan kerajaannya. Dia berkata, "Bukankah ini Babel, kota besar yang dengan kekuatan kuasa saya dan untuk kemuliaan saya telah saya bangun." Akibatnya, Tuhan merendahkannya dengan membuatnya kehilangan akal dan hidup seperti binatang selama 7 tahun, sehingga dia mengakui bahawa Tuhan adalah penguasa tertinggi, bukan lagi dia. Yang ketiga ialah Haman dalam surat Esther. Haman adalah pegawai tinggi di kerajaan Persia. Dia sangat sombong dan ingin dihormati oleh semua orang. Dia sangat marah apabila Mordekai tidak mau tunduk kepadanya. Dan dia merancang membunuh semua orang Yahudi. Akibatnya, rancangannya gagal dan Haman sendiri akhirnya digantung pada tiang yang dia sediakan untuk Mordekai. Yang keempat adalah Goliat. Goliat seorang raksasa Filistin. Dia menghina, dia mencabar tentera Israel, dia meremehkan mereka dan Tuhan mereka.
Akibatnya, Tuhan menggunakan Daud, seorang gembala muda, untuk mengalahkan Goliat dengan hanya menggunakan batu dan umban. Saudara perhatikan di sini. Setiap orang yang sombong dan angkuh akan jatuh dan dihukum Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami didikan Tuhan atas keangkuhan saya. Pada suatu ketika dahulu, saya seorang yang sangat angkuh. Saya mahu menjadi pemimpin dalam semua yang saya lakukan. Saya mahu semua orang mengikut idea-idea saya. Saya cuba menolak idea orang lain. Saya mahu mendapat nama dan pujian atas segala usaha saya. Saya suka perasaan dianggap hebat. Ya, walaupun saya agak berjaya dan telah mencapai banyak kejayaan, saya tidak sedar bahawa ramai orang tidak suka dengan cara saya. Jadi saya tidak sedar bahawa saya seorang yang sangat angkuh. Orang yang angkuh dan sombong selalunya tidak menyadari keangkuhan dan kesombongannya sendiri. Dan sehinggalah sekumpulan kawan termasuk penasihat dan pastor menegur dan berterus terang tentang kesombongan saya. Pada mulanya, saya menolak niat baik mereka untuk menolong saya. Hati saya semakin hancur apabila saya ditolak untuk menjadi pemimpin tertinggi mereka. Nah, pendek ceritanya, Tuhan sadarkan saya. Lalu saya bertaubat. Saya mengakui keangkuhan dan kesombongan saya. Kini, saya sadar bahawa keangkuhan dan kesombongan adalah sifat yang sangat berbahaya. Ia merosakkan hubungan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Kesombongan ialah sifat iblis. Kesombongan itu adalah akar segala dosa. Ya saudara, memang benar firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat 18. Kesombongan mendahului kehancuran dan hati yang tinggi mendahului kejatuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kasih tidak seharusnya sombong atau angkuh. Ia bukan tentang saya. Ia adalah tentang Tuhan. Dan bagaimana Tuhan yang bekerja dan memberkati setiap orang dengan bakat dan anugerah untuk saling melayani dalam kasih demi kebaikan bersama. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang agung, hanya Engkau Allah yang tertinggi, Maha Esa dan layak disembah di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pengajaran firman-Mu telah mendedahkan kesombongan dan keangkuhan manusia. Ya Bapa, seringkali kami tidak sedar kami ada sifat keangkuhan yang memegahkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kami. Sekiranya kami belum lagi sedar akan keangkuhan kami, tolong sedarkan kami sebelum kami jatuh ke dalam kebinasaan yang lebih teruk atau melakukan lebih banyak kesilapan yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Bentuklah kami untuk melayan sebagai pelayan yang berhati hamba, tanpa perlu memandang pangkat, nama maupun pujian. Kiranya pujian itu datang dari Bapa sendiri yang menyelidiki hati dan menguji setiap motif kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.